Kalau tiap kali buang air, korang nampak buih yang banyak, jangan anggap tu normal tau. Ramai tak tahu, kencing berbuih sebenarnya salah satu signal awal bagi badan bila ada kelebihan protein dalam air kencing. Benda ni biasanya berlaku bila tapisan dalam buah pinggang lemah. Protein sepatutnya stay dalam darah, tapi dia bocor keluar. Kadang-kadang buih tu datang sekali dengan sakit pinggang sebelah atau dua-dua belah. Rasa tak sedap dekat pinggang lepas bangun tidur, gerak penat atau cepat lesu, dan kaki mudah sembab, tanda air tak seimbang. Ini semua bukan nak takutkan korang, tapi nak bagi awareness sebab ramai buat tak kisah sampai keadaan dah teruk baru nak cek. Ada juga yang kongsi bila mereka jaga minum, kurangkan manis dan amalkan herba macam bawang dayak, kencing berbuih tu makin kurang dan pinggang rasa lebih selesa. Bawang dayak ni antara herba tradisional dari Asia Tenggara, Kau, Kalimantan yang memang orang lama guna untuk sokong kesihatan dalaman dan sistem tapisan. Amalkan bawang dayak ni pun simple je, konsisten setiap hari. Siapa sini pernah perasan kencing berbuih atau pinggang rasa tak best? Share pengalaman korang, nak tengok ramai tak sebenarnya yang alami benda yang sama.